feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Welcome back to Rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Renstar Properties. Minggu ni saya berada lagi di Bayan Close, Bandar Bukit Mahkota. Okay. So dari segi akses saya nak cerita sebab saya dah cerita dah dalam video yang last week. Okay. Tapi untuk rumah ni compare dengan rumah yang kita tengok last week, okay, rumah ni lebih terjaga. Okay. Dan the best thing is rumah ni lagi murah. Okay. So land area untuk rumah ni 8,500 square feet dan build up dia 4,500 square feet. Rumah ni dia ada 4 bilik, 2 bilik utility dan 4 bathroom lah, 4 bilik air. Okay, so tak nak cerita panjang sebabnya intro minggu lepas saya rasa saya dah cover dah untuk Banyan Close. So untuk kali ni saya nak cover untuk rumah ni je. So jom kita tour rumah ni. Let's go. Okay, so ini adalah kawasan sekitar rumah ni. Okay. Kalau tengok dekat belah sini, dia boleh parking dua buah kereta. Belakang masih lagi muat lagi 2 buah kereta lagi lah. Okay, side by side. So totally boleh muatkan sehingga 4 buah kereta. Okay. So kawasan rumah ni kalau compare dengan rumah kita last week, okay, Win belah sana land area dia lebih besar iaitu 10,000 square feet. Okay. Land area sini 8,500 square feet. Okay. Tu perbezaan besar dari segi land area. Okay. Dari segi condition rumah, okay, ataupun landscape, okay, rumah ni win banyak lah. Okay. Memang win banyak. Dan rumah ni pun nak jual tak silap saya 1.75 tak silap. Okay. Oh sorry, 1.73 sahaja. Okay, 1.73 sahaja. So ni kawasan luar dia. Okay. Kawasan luar dia memang terjagalah, rumput bersih, elok, cantik, well maintained. Dia well maintained kalau compare dengan rumah yang lepas. Okay. So, bagi orang yang mencari di kawasan Bangi, Bandar Bukit Mahkota, Bandar Seri Putra, so boleh compare lah dua ni. Kalau nak land area yang besar, yang last week 1.85. Okay. Kalau macam nak yang well maintained, just move in je, tak nak buat apa-apa yang banyak. Okay. Tak nak spend sampai 200-300 ribu untuk renovation ataupun touch up. Okay. Rumah ni boleh consider dengan harga 1.73 sahaja. Okay. Ini bahagian belakang dia. Okay. Dua-dua unit sama, banglo. Okay, double story banglo. Okay, ini bahagian tepi dia. Tadi tepi, belakang tepi. Okay. So dia well maintained. Ini yang best dia lah. Dari segi layout luar hampir sama. Okay. Dia tak banyak beza. Okay. Dan dia ada juga fish pond kat sini. Okay. Kat sini. Sama je. Tak banyak beza lah. Nothing much. Okay. Cuma yang kita tak tahu lagi. Okay. Belah dalam. Okay. So, saya pun tak masuk lagi. Okay. And then bagi non-Muslim yang concern pasal number, okay, yang ni best. Macam hari tu 47, yang ni bukan 4 lah. Okay, yang ni bukan 4. Ni the best dia lah. Okay. So, jom kita masuk dalam rumah pula. Okay, jom kita masuk rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah living area. Okay. Dan dia ada sliding tau. Okay. Tapi rumah ni tak terlalu sejuk, tak terlalu gelap. Okay. Dan sini ada lagi guest area. Okay, dekat bahagian sini. Okay. Dan ini adalah dining area. Kalau tengok sini, dia boleh tempatkan sehingga 8. Kalau, ni cerita kalau kalau yang ni furniture ni kita buang, okay, kita pusingkan table ni, dia boleh muat sampai 12 tau, panjang dia ni. Depends pada size family tuan-puan lah. Mungkin ramai
mungkin orang kata kecil, depends, benda ni subjektif lah. Okay, dan ni adalah kitchen area. Okay. Ataupun boleh juga sini jadikan dia sebagai wet, sini jadikan sebagai dry, dining ni pindah belah sana. Depends lah pada kreativiti, mungkin tuan-puan lagi tahulah dari saya. Okay, by right, ni adalah kitchen area lah. Okay, kitchen area. Dan ini sebenarnya bedroom, tapi dibuat sebagai utility ataupun store lah. Okay, ini sebenarnya by right ini adalah bedroom. Okay, dan ini adalah store area. Okay. Yes, ni memang store. Yeah. Ni store area. Okay, dan ini adalah bathroom untuk maid belah belakang ni. Yang ni. Tarang. Sekejap. Tarang. Okay, sorry, silap buka. So, ini bathroom untuk maid lah basically. Sebelum ni rumah ni disewakan. Okay, sekarang dia nak jual lah. Okay. Nice. Okay. Tapi saya ada surprise tau. Saya ada surprise dekat tingkat bawah ni. Okay, jom kita tengok kat mana surprise dia. Okay. Ni surprise dia. Okay, ini adalah guest room. Okay. So, sama juga dengan rumah belah sana pun. Okay, guest room dia memang ada sliding macam ni. Okay, dan boleh tengok luar lah. So, yang best pasal guest room, yang konsep macam ni, yang depan dia ada sliding door. Okay. Macam biasalah untuk elders, golongan yang uzur ataupun golongan orang-orang yang berusia. Okay. Mungkin stay dengan kita, okay, dia boleh juga enjoy the view dekat luar. Instead of duduk dalam bilik yang terkurung. Itu yang best lah. Kalau cerita pasal konsep guest room yang ada sliding macam ni. Itu antara the best lah. Okay. Dan view dia cantik tuan. Sekejap saya tunjuk. Tuan punya pasal saya tunjuk tuan. Okay. View dia cantik sebab landscape dia dah puas hati. Kat luar ni. Yes. That's why saya cakap rumah ni cantik sebenarnya. Okay. That's why dia sewakan. Tapi yalah, dah sampai masa dia nak let go kan. Okay. So dia prefer untuk jual lah sekarang ni. Okay. Yes. Kalau duduk macam ni sekarang, waktu sekarang petang dalam lebih kurang pukul 3 lebih pun I rasa macam santai. Okay. And then the best thing, matahari turun belah belakang. Okay. Turun belah belakang, bukan depan. So, rumah ni tak panas. Sebab belakang daripada banglo ni ada banglo lain lagi. So, tak adalah heat directly cahaya matahari belah petang. Itu yang the best. Okay. Jom. Kita naik ke tingkat atas. First floor. Let's go. Okay. So, jom kita naik ke tingkat atas lah. Okay. Kalau compare unit yang sebelum ni, okay, yang saya cakap 1.85 dengan land area 10,000 square feet, okay, dia kurang well maintain. Bukan kurang well maintain, memang tak boleh maintain pun. Macam yang ni, okay, sebab owner jaga. That's why naik pun still ada furniture apa semua. Tapi furniture tak include lah. Saya dikabarkan furniture tak include. Tapi dengan decoration macam ni, pada saya more than enough lah. Okay, so ini adalah third living area. Okay, ini adalah third living area. Okay, nampak ada letak pool lagi kat sini. That's mean, okay, nanti ada orang betulkan saya balik, tapi tak apalah. Ruang ni dia besar tau. Dia besar. Besar dan luas. That's why dia boleh letak, okay, 2 seat, 3 seat, sofa. Dia luas. Okay. So, macam biasa kita pergi dekat master bedroom dulu. Okay. Sini adalah master bedroom. Okay. Nampak tak? King. Ni saya rasa king juga. 2 king. Boleh muat. Okay. Macam ni. Okay. 2 king. Size. Okay. Muat. Memang muat. Cuma dia makan space sikit dekat wardrobe area. Sebab sebelah sana dah wardrobe area sebenarnya. Okay. Tapi muat. Depends pada arrangement lah. Okay.
And then view dia rumah sebelah lah. rumah sebelah siap ada pool lagi tu. Tapi tak apalah. Kita tak ada pool. Tapi kalau dapat buat pool tempat tadi pun alhamdulillah syukur. Yalah dengan harga 1.73 sahaja. Ni yang tuan-puan dapat, saya rasa more than enough lah. Okey. Jom. Kita tengok ke sebelah sini. Ni bathroom dia lah. Okey. Of course ada bathtub apa semua. Okey. Tu shower area, sinki, bathtub. Okey. Oh, banyak mainan. Ni kalau dapatkan anak requirement ni tak lepas. Okey, jom kita pergi ke ruangan seterusnya. Okey. Iaitu bilik di sebelah kanan. Bilik ni. Okey. Okey, ni bilik anak dia. Okey. Bilik anak dia. Okey, ni dia boleh tempatkan katil queen. Okey. Ada meja study, boleh letak lagi almari TV. Dan wardrobe 2 pintu kat sini sekali dengan meja solat. Okey, in case lah anak tuan puan memerlukan wardrobe yang besar. Okey. Yang besar. Okey. Kita buang yang ni je. Yang ni buang. Okey. Yang ni pindah letak sini. Katil dapat ke tepi sana. Wardrobe ni sebelah daripada katil dia. Dan okey. Dan ni adalah bathroom dia. Dia memang en-suite bathroom untuk setiap bilik dia. Yalah banglo kot, kan? Okey, dan ni adalah bilik yang terakhir. Bilik ni pun sama. Tak jumpa Swiss. Okey, pun sama. Okey. Dia sama besar saiz sebelah-sebelah ni. Cuma arrangement bathroom dia belah sini. Dan wardrobe dia belah sini. Tu je beza dia. So dia ada extra space lah untuk letak wardrobe. Okey, ni. Okey, macam ni. Sini wardrobe dia. So sini by right tak kacau dah. Sebenarnya. Okey. Dan ni dia punya bathroom lah. Okay, nice, memang cantik. Okay, dan view daripada bilik ni, okay, dia akan menghadap belah belakang tadi. Belah belakang situ. Okay, dan of course lah belakang rumah orang sana. So, kalau kita compare on the market, okay, banglo nak cari bawah 2 juta memang agak susah dengan this condition. Especially belah Bangi apa semua. Kalau ada pun dia mungkin Malay Reserve ataupun leasehold. Macam Bayang Close, freehold, individual, title. Okay. Sama je dua-dua tu. Okay, jom kita jumpa kat bawah. Okay, so kita dah tour dah sebuah rumah di Banyan Close. Okay. Banyan Close, Bandar Bukit Mahkota, Bangi. Okay. So kita recap balik. Double story bungalow. Okay. Land area 8,500 square feet dan build up area 4,500 square feet. Okay. Ada 4 bilik. Okay. 2 bilik utility ataupun 1 bedroom, 1 store. Okay. Lepas tu ada 4 bathroom. Okay. And then rumah ni dijual cuma dengan harga 1.73 sahaja. So memang way more cheaper compare to the market lah. Okay. Di mana kawasan ni rata-rata orang jual 2 million plus. Okay. Since owner pun stay kat overseas, so dia pun just nak lupuskan dia punya aset sahaja. Okay. Dengan condition yang well maintained. So, sekiranya tuan-puan berminat dengan rumah banglo ni, boleh contact saya. Dan sekiranya memerlukan khidmat ejen hartanah, boleh contact saya juga untuk saya bantu. Saya, Saiful Sufian dari Rainstar Properties. Have a good day. Assalamualaikum.